Kakak dekat Tom Yum Bowl. Kau nampak lah betul-betul. Memang tak takut tak FOMO kan. Orang dah tak ada pun datang. Terus. Kakak dah sampai. Tadi order macam rasa sikit. Dah sampai banyak pula. Let's makan. Kita ambil Mountain Dew. Dah lama tak minum Mountain Dew. Adakah Mountain Dew sekarang memang dah tak manis? Ya, kita dah lama tak minum Mountain Dew. Tata ambil dry noodle dan Tata punya tom yum bowl yang ada bermacam-macam benda. First time kita rasa dia punya tom yum dulu. Wah, apa perfect. Tak sebenarnya nak makan benda ni daripada dia buka kat ICT hari tu. Masalahnya sampai tutup. Tak perlu lagi. Dan minyak. Okay. Selap makan comfort food. Tak beef. Nampak dia bagi campak tak punya beef betul jadi settle lah. Kita ambil tofu, ambil mushroom, ambil enoki, beef ball. Kita ambil benda-benda yang tak nak makan. Macam kena letak dia buat diam. Lekat pun benang. Kita buat ni. Dah macam makan mie ayam dah. Mie ayam. Macam makan koloming. Baik. Makan benda timbang-timbang ni, kalau kau ambil selebih timbangan, terlebih lah harganya. Pandai-pandai lah. Sedap dry meal ni. Dah makan mie dia? Sedap kan? Bila makan kena ke sini lah pula. Dalam tak ada? Ada satu kat mana tu? Tengok itu. Ini sudah kakak punya comfort food. Ini lah. Plan nak buat benda lain? Buat benda lain. Dah lepas-lepas driving Sukia. Kalau macam dah jarang dah pergi Sukia tu. On beef. Dia tak ambil daging dia banyak. Daging dia lihat. Next time kau tetap datang, kita akan ambil sayur-sayur dia dengan meatball. Meatball.
Meriah tu kuah dia. Dah jadi minum miam tu. Sedap dia punya mie tu. Tapi tak pedas, lebih pedas eh? Sama dia rasa spicy sikit. Potong. Tapi dia tak ada. Dia tu. Oh, ada cheese. Kalau rajin orang makan, orang pergi dah check dia kat IG story ataupun share dekat Facebook. Nanti boleh dapat free time update. Tapi kalau kita ambil lakat tadi, dia ni macam satu air tak ambil mie ni, dia tak gila lah mie kan. Agak dia memang kena ada satu lah. Dan kalau kita tak nak lah kot. Boleh kan? Maksudnya makan dia ni je. Ambil tak ambil? Buat ni ada tapi Panas tak? Dia dingin. Aku lagi sejuk dekat luar berangin. dalam ni pun tak rasa. Ni pun ada. Sama je. Nampak ke? Ni ke? Ni aja. Apa dia ingat lupa dah? Tapi macam rasa macam ejek-ejek je. Oh. Belum kecil. Ambil kata ambil yang masak-masak. Dia masakkan semua. Sila timbang. Tahu lah, tekan tak boleh lah. Sebab panas ni. Tengok. Malam dah tak buat baby perfume tu kan. Cakap. Siapa yang cakap perfume tu boleh tahan 12 jam semua tu. Okay, kalau kau duduk panas berpeluh peti ni dek, memang tak ada 12 jam dek. Boleh kau duduk kat aircon. BM tu tadi yang terbaik dia tak on air. Dia dah bagi air jalan masuk sebab dia rasa di air ikut B, lepas tu air macam terlepas dia di sebelah kanan. Lepas saya masuk, air dah masuk kanan, depan dia bagi masuk, tiba-tiba dia pergi ni. Bukan signal balik keluar ni. Bukan Honda, BM putih tu. Oh, waktu kita turun tadi tu. Bukan turun. Kita on the way yang kalau terus tu, saya terfikir tak, kenapa pergi terus tu pergi airport Subang. Biar kena ambil gigi. Betul lah, salah. Sebab dia tengok level glamour tu. Saya lupa. Lepas tu
duduk pergi impact kiri sekali je. Lepas tu dia akan masuk kiri. Bila kiri dia akan pergi kiri lagi nanti. Dia pakai ni ke? Bukan mungkin ada rezeki Baik. tinggi. Tapi kena usaha sikit lah. Allah takkan susahkan kita kalau tak nak bagi kita something lain yang lagi bagus. Kena fikir macam ni. Baik dia tak jenis tetap dimakan sekali je. Sekali makan ni lah. Dia tak nak beli tak punya mochi. Sudah panas saya soal. Boleh repeat. Berapa? 4. Untuk makanan tetap boleh bagi 4. Tapi tetap tolak lagi 0.5 sebab panas. Panas gila ya. Okay, kita nak ambil kita punya food. Masih sikit lagi ada ni. Kita tak boleh keluar balik. Kita cari Tata punya mochi. So, kita korang lagi nanti dekat video.